Kau tengok ni. Kalau aku ni jenis orang yang terlalu fikirkan pasal duit, tak adanya aku nak invest untuk kesihatan aku ni. Tak adanya aku nak beli produk-produk BE banyak-banyak macam ni. Tapi disebabkan oleh kerana aku ni dah tengok ramai sangat orang yang seusia dengan aku ada macam-macam gila jenis penyakit. So that's why benda tu membuatkan aku sedar yang sebenarnya nikmat kesihatan ni adalah mahal. So kesihatan yang Allah bagi kepada kita itu adalah sebenarnya satu tanggungjawab untuk kita jaga. Tapi itulah kan, maklumlah kan, kehidupan kita sekarang ni terlalu banyak benda yang mempengaruhi kita, yang menyebabkan kita merosakkan diri kita sendiri. Salah satunya pemakanan kita, environment kita. So that's why nak tak nak memang engkau ataupun kita sendiri kena ada inisiatif untuk macam invest lah pada kesihatan kita. Bagi aku lah kan, buat apa banyak duit tapi end up nanti duit kau tu habisnya untuk repair badan kau yang dah sakit. So why kau tak jaga badan kau daripada sekarang? Remember, prevention is better than cure. So kalau kau tengah tengok video ni sependapat dengan aku yang kesihatan kita ni memang sangat-sangat mahal, so jagalah daripada sekarang. Sebab end up nanti kalau kau ada banyak duit sekalipun, duit kau tu kau tak boleh nak enjoy. Sebab apa? Dah kena bayar operation sana, operation sini. Why I talk like this? Because I find a lot of people, bukan je yang tua memang kita tahulah kan, memang waktu dia untuk sakit. Tapi ni yang muda-muda ni So remember, prevention is better than cure. So kalau korang nak try functional food ni daripada BE, korang boleh contact je aku. Okay?